dah panjang kita bagi ceramah, kadang-kadang 1 jam tak ada respon positif pun kita dapat, tapi kita teruskan juga, bermakna kita berceramah dalam keadaan syok sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. So that's why lah bila kita nak berceramah, sebelum kita meneruskan 15 minit kedua ataupun 30 minit kedua, 40 minit kedua, pastikan kita mendapat respon positif dahulu. Sebab daripada respon positif inilah menunjukkan audiens itu bersetuju untuk kita teruskan sesi kita. Ya, kadang-kadang kita cakap, boleh kita teruskan? Ya. Selalunya macam tu, kan? Nak dapatkan respon positif ni dia tak susah, tuan-tuan dan puan-puan. Macam sebelum ni kita belajar, waktu kita nak dapatkan respon positif tu kita boleh tawarkan dengan simple question. Begitu juga dengan respon positif. Kita boleh bertanya dengan simple question. Sebelum kita sebelum kita teruskan untuk minit-minit yang seterusnya. Contoh, kita ambil dulu mukaddimah kita, kan, permulaan kita 10 minit. Nak sambung di bahagian isi tu, kan, isi pertama, poin kedua, kena letakkan juga adalah respon positif. Kena dapatkan, sebab inilah penting. Dan inilah perbezaan di antara penceramah syok sendiri dengan penceramah yang hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Baik, boleh?